testing 1 2 3. Okey, diminta kepada ahli keluarga yang terdekat, pihak lelaki dan juga perempuan boleh duduk di kerusi yang kami sediakan di hadapan, khususnya kepada lelaki-lelaki ataupun bonda pun boleh duduk di hadapan. Kami terduduk. Okey, kita minta semua ahli keluarga terlebih dahulu. Kita minta terus masuk ke dewan dululah. Ahli keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ke laut menjala udang, petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah datang, yang dinanti sudah pun tiba. Hadirin sekalian, majlis mengumumkan ketibaan bakal pengantin lelaki Kamarul Takrin bin Hussein bersama bunda tercinta beserta iringan hantaran menuju ke persada pernikahan. Dipersilakan masuk. Hadirin sekalian, seterusnya mari kita sama-sama memberikan tumpuan kepada bakal pengantin perempuan Fazilah binti Abdul Rahman masuki perkarangan pernikahan majlis bersama ibunda tercinta ataupun anak-anaknya menuju ke singgah pernikahan. Dipersilakan masuk. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, awal bismillah pembuka bicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang dihormati bonda bakal pengantin perempuan iaitu Puan Jamilah binti Muhammad Saleh. Yang dihormati bonda bakal pengantin lelaki iaitu Puan Kamaria binti Haji Hatta, disertai ahli keluarganya selaku tuan rumah bersama pada hari ini. Yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Radin Abdul Kadir bin Jaafar beserta saksi-saksi akad. Yang berbahagia bakal pengantin lelaki dan juga perempuan iaitu Encik Kamarul Takrin bin Husin bersama pasangan Fazilah binti Abdul Rahman. Yang berbahagia Tuan Haji dan Puan Hajah serta tuan-tuan dan puan-puan para hadirin hadirat sekalian, selamat datang ke majlis pernikahan pada hari ini. Alhamdulillah, pertama kali marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana izinnya kita semua dapat hadir pada pagi ini. Hari yang indah, hari yang ceria, hari yang bersejarah, yang istimewa. Merupakan hari ini hari Sabtu 26 Oktober 2025 bertempat di Event Hall Abang Tanjak. Saya Abang Tanjak yang bertugas sebagai pengacara majlis mewakili yang berusaha tuan rumah sekali lagi mengucapkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih buat semua yang sudi hadir di majlis pernikahan hari ini. Hari ini menunggal jagung, hari esok memintal tali. Hari ini kita berkampung untuk meraih dua sejoli. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi mulakan majlis kita pada pagi ini, mari kita mulakan dengan bacaan umul Alkitab Al-Fatihah. Hadirin yang dihormati sekalian, tibalah masa yang ditunggu-tunggu untuk sama-sama kita mendengar dan bacaan khutbah nikah untuk renungan dan menyaksikan majlis ijab dan kabul untuk bakal pengantin baru Saudara Kamarul Takrin bersama pasangan Fazilah binti Abdul Rahman yang akan dipimpin oleh dimuliakan Tuan Imam Ustaz Radin Abdul Kadir bin Jaafar untuk memimpin acara seterusnya. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis yang mantap dan hebat. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ini sama-sama sebentar nanti kita akan menyaksikan akad pernikahan antara saudara Kamarul Takrin bin Husin. Betul? Sah? Dan juga pasangannya Fazilah binti Rahman ke Abdul Rahman? Rahman, nanti saya sebut Rahman. Fazilah binti Rahman. Betul Okey, Fazilah insya-Allah Jadi pada hari ini saksi selaku juru nikah saya Ustaz Radin Abdul Kadir bin Jaafar. Jauh dari datang asal daripada Indonesia. Tapi dekat saja Nak gurau dulu ke? Tak ada pertanyaan apa-apa ni. Jalan je. Tapi kalau cepat sangat tak syok juga dah ni tok ketua kampung kita ada Alhamdulillah. Dan saksi akad pada pagi ini sebentar nanti ialah Ahmad bin Pon di sebelah kiri saya, masih handsome lagi. Dan juga Al-Fadil Ustaz Muhammad Kamis bin Jailani dari Jabatan Agama Islam bahagian pendidikan Kota Tinggi. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan selesaikan seberapa segeralah ya. Nak cepat nak lambat Lut? Kau jangan gitu, tenang-tenang okey. Mana mas kahwinnya Lot tadi? Kita letak sini tak apa. Mas kahwinnya letak sini. Ngadap sini lah. Sebab kita nak akad nikah ni biar ada mas kahwin dia. Sah mas kahwin ni memang dinar betul bukan anu okey. Alhamdulillah mas kahwin ada, apa semua ada. Kita jalankan Boleh? Nak jalan sekarang ke? Nak jalan nanti? Tu sekarang. Tak, sebab ni nak dia nanti nak letak. Ambil gambar sana boleh tak boleh? Boleh. Macam mana Okey, tak apa. Jangan mudahkan, jangan susahkan. Nak ambil gambar
nak akad nikah macam mana? Oh. Oh, nak bagi nanti bawa ambil balik. Tapi dasar dah nampak saksi ada dia punya tu Okey. Sama-sama kita memperbanyak majlis kita dengan syahadah dan istighfar, moga-moga dapat terangkat kita punya akad ni dengan penuh keberkatan insya-Allah Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Tak apa, abang letak meja ni kat sini. Jadi nampak pengantin. Kalau tak nanti dia orang nak ambil gambar tak nampak. Meja sini. Pengantin nampak? Pengantin nampak. Nanti bila dah anu kita apa ni? Buat mas kahwin ni pasal. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Fazilah binti Rahman, bersetujukah kamu untuk dinikahkan dengan Kamarul Takrin bin Husin? Setuju. Saya setuju. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Fazilah binti Rahman, sebentar nanti saudara lelaki seibu sebapa dengan kamu, Muhammad Faizal bin Rahman, wali, akan menikahkan kamu dengan Kamarul Takrin bin Husin dengan mas kahwinnya 1 dinar 1 dinar emas bernilai ringgit Malaysia 2,800. Adakah kamu memberi keizinan? Saya izinkan. Saya Muhammad Faizal Rahman dengan ini menyerahkan, mewakilkan kepada juru nikah Ustaz Radin Abdul Kadir bin Jaafar untuk mengakad nikahkan adik perempuan saya Fazilah Rahman dengan Kamarul Takrin bin Husin dengan mas kahwinnya 1 dinar emas bernilai RM2,800 tunai. Saya selaku juru nikah menerima wakalah untuk mengakad nikahkan insya-Allah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifah wa aw'ada alaihi. Sesungguhnya Allah SWT menghalalkan nikah serta menggalakkannya dan mengharamkan zina serta menjadikan seksaan bagi sesiapa yang melakukannya. Sidang hadirin majlis akad nikah yang dirahmati Allah sekalian, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Kamarul Takrin bin Husin. Saya. Aku nikahkan di kau dan aku kahwinkan di kau dengan Fazilah binti Rahman yang telah berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya 1 dinar emas bernilai RM2,800 Malaysia tunai. Aku terima nikah Fazilah binti Rahman dengan mas kahwin 1 dinar emas bernilai RM2,800 tunai. Alhamdulillah sah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وبهرك وسلم أجمعين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم ألق بينهما الفتى والمحبة والوداد واهديهما سبيل التقوى والرشاد وطول أعمارهما في رغد العيش والسرور والهناء وانشراح الصدور واجمع بينهما على دوام الوفاق والائتلاف واجعلهما من أهل القناعة والعفاف ممن قابل الإنعام بالشكر وابتلاء بالصبر وارزقهما نسلا صالحا من البنات والأولاد حتى يروا الأسباط والأحفاد. اللهم وأسبغ عليهما النعم ووسع عليهما الأرزاق واحفظهما من مكائد الخلق وجنبهما عن سوء الأخلاق وبلغهما المآرب والمطالب وحسنهما بمنك وكرامك العواقب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, telah termeterilah kini ikatan pernikahan dan perkahwinan Kamarul Takrin bin Husin dengan Fazilah binti Rahman. Apalah kiranya ya Allah, Engkau terus membimbing keduanya dengan bimbingan kasih sayang-Mu. Engkau memimpin keduanya dengan pimpinan kasih sayang-Mu. Engkau melindungi keduanya serta ahli keluarganya kelak dengan lindungan kasih sayang-Mu. Berbahagia kehidupan berkeluarganya, selamat dari dunia hingga akhirat dalam redha kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memakbulkan doa. Perkenankanlah permintaan kami ini. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ada baca tak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد